Adakah orang yang mengalami masalah sakit belakang mesti mengalami masalah slip disc? Mesti ramai yang tanya, adakah saya mengalami masalah slip disc kalau saya sakit belakang? Jawapannya, ya ataupun tidak. Alright, so sebelum kita pergi lebih lanjut kepada slip disc tu, kita cerita sikit apa itu disc. Okay, disc ni duduk dekat mana? Antara tulang belakang kita ada disc. Nanti kita tunjuk disc yang lebih besar. Okay, ini adalah disc yang lebih besar. Antara tulang atas dan tulang bawah ada disc yang kalau dekat sini warna merah. Tapi kalau yang sebenarnya warna dia adalah clear. Okay. So, fungsi disc ini adalah untuk menyerap tekanan. Okay. Dia akan menyerap tekanan. Contoh kalau kita berdiri, kita berjalan, kita hiking bukit dan sebagainya. Tekanan itu akan diserap oleh disc yang berada di antara tulang belakang. Alright. Tapi, apa yang menyebabkan slip disc berlaku? Kalau contoh kita menerima impak yang tinggi, contoh terjatuh ataupun aksiden ataupun bermain sukan pada tahap yang ekstrim, kan, berlaga, kontak sport dan sebagainya, kemungkinan disc ini boleh pecah kerana menerima tekanan yang kuat daripada pelbagai arah. Mungkin hentakan antara tulang atas dan tulang bawah, mungkin hentakan daripada tepi dan pelbagai cara lagi. Jadi apabila disc ini pecah, kalau anda dapat teliti pergerakan disc itu, dia juga boleh pergi ke belakang dan belakang disc ini ada saraf. Yang ini yang sakit. Sebab apa? Kalau disc himpit saraf, seluruh laluan saraf itu akan jadi sakit ataupun kebas. Jadi kalau kita nak elak masalah ini berlaku, cara yang paling baik untuk kita lakukan sebelum slip disc berlaku adalah kita kuatkan otot yang berada di sekeliling tulang dan juga di sekeliling tulang belakang. Kalau otot di sekeliling tulang ini kuat, kita dapat menampung at least 20 to 30% tekanan yang diterima oleh disc ini. Jadi kalau anda main sport ataupun anda perlu buat bermain sukan dalam jangka masa yang panjang, ekstrim sport dan sebagainya, ia dapat mengurangkan risiko anda menerima masalah slip disc. Okay?